Aziz. Oh, Aziz pun pandai ambil udara luar. Hari ni cuaca panas betul Aziz. Atuk dia tak larat nak berjalan balik daripada kedai. Minta atuk air tu. mana tu? Atuk, ni gambar siapa tu? Ada lagi gambar ni? Dah lama betul ni. Tahun 50-an. Sebelum merdeka. Handsome tak tu? Wah, Atuk jadi polis. Dulu Atuk polis tapi sebelum tu Atuk masuk home guard. Macam-macam cabaran, macam-macam dugaan. Ramai kawan Atuk meninggal tau. Kenapa macam tu? Kenapa ramai orang mati? Ya, Atuk masih ingat dalam masa kita gembira nak mendapat kemerdekaan, pada masa yang sama kita pun sedih kerana ramai kawan-kawan Atuk yang gugur, terkorban. Agaknya itulah dia pengorbanan sesebuah kemerdekaan. Aziz tak faham lah tu. Tak faham. Sebelum kita merdeka dulu, kita dalam darurat. Masa tu, kita tak dapat bergerak bebas sesuka hati. Darurat tu apa tu? Darurat diisytiharkan bila kita menghadapi ancaman musuh, keadaan huru-hara atau kesusahan lain yang tak dijangka. Ada undang-undang khusus di masa-masa begini. Atuk ingat lagi, semua orang takut, tak tahu apa nak buat. Sedih bila tengok budak-budak sebesar Haziq hidup dalam ketakutan macam tu. Musuh utama kita masa itu ialah pihak komunis. Macam-macam unit keselamatan ada masa itu untuk menentang musuh kita. Kita tentang komunis habis-habisan. Kita berjaya. Tapi ramai juga yang tumbang, terkorban. Selepas merdeka, keadaan jadi semakin baik. Lepas beberapa tahun, Atuk diserapkan menjadi anggota Polis Diraja Malaysia. Atuk dah sampai pangkat apa tu? Masa Atuk pencen dulu, Atuk sarjan je. 3 calin. Oh, Sarjan Atuk! Aziz. Atuk, cerita lagi. Kerana salah faham, tiada toleransi dan hormat menghormati, kita lalui satu detik hitam dalam sejarah. Peristiwa ini menunjukkan kita betapa rapuhnya keamanan ini. Sejak itu, semua rakyat Malaysia berjanji akan memastikan perkara semacam itu tidak akan dilalui oleh anak cucu kita. Jadikan pengajaran, jangan kita ulangi kesilapan itu. Kita juga jangan lupa anggota-anggota keselamatan negara kita yang lain, Cik. Macam tentera Malaysia. Macam-macam perubahan yang telah dilalui demi memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan rakyat Malaysia. Sekarang, generasi muda macam Aziz kan, bertuah. Negara kita dah aman, tenteram, dah maju. Aziz jangan lupa pengorbanan mereka. Ya, Aziz? Atuk, ni gambar siapa tu?
Itu gambar arwah adik Atuk ke? Masa tu tak ada klinik ke? Ada. Tapi tak banyak. Lebih-lebih ke kampung. Sekarang lain. Macam yang lain-lain, semuanya suka pada permulaan. Kerana usaha yang gigih, keadaan menjadi baik. Kesusahan masa itu dirasai oleh semua. Tapi sekarang semua orang dapat merasai kesenangan juga. Haziq beruntung kerana sekarang kemudahan macam klinik dan hospital dah banyak. Susah juga zaman-zaman dulu ya Tok. Ya, memang susah Haziq. Tapi Atuk rasa bangga. Atuk dapat melalui zaman-zaman tu. Atuk dapat rasa sebahagian daripada rakyat Malaysia, dulu Melaya, yang bersatu hati, tak kira bangsa, tak kira agama. Kami tentang musuh bersama-sama. Kami bergabung tenaga untuk kebaikan negara. Tidak untuk diri sendiri. Haziq malulah Tok. Haziq pun tak buat apa-apa pun untuk negara Haziq. Perjuangan Haziq baru nak bermula. Bila sampai masanya nanti, Haziq jangan mengalah. Haziq mesti kuatkan semangat. Ya, tetapi sekarang ni masa untuk belajar pandai-pandai. Pelajaran amat penting zaman moden ni. Haziq tak akan mengalah. Haziq tak akan memalukan bangsa Malaysia. Betul, Cik. Bagus.